Kita shopping sikit barang dekat kedai Eco Farm ni. Mari kita. Bukan Eco Farm, nama dia Eco Market. Kedai Eco Market ni dia buka hari Ahad. Nampak tu? Soon that's open. At least lah buka lah kedainya. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam kedai ni ya. Mari kita. So ni suasana dia. Welcome Eco Market guys. Okey lah, not bad kan. Daripada tak ada apa. Troli kecil. Mari kita lihat apa yang ada. Ada roti, ada daging. Nampaknya tak tahulah, kena tengok lah halalan Toyiban dia tu. Ada tempat sayur. This is good, love. This is good. Wow. RM94 macam corner untuk 30 biji. Yang ni 59. Mahal lah. Tak ada cili padi. Manalah. Putih dalam cube. Senanglah kerja kita nak memasak kan. Sekarang ni kita dah settle dekat Eco Market ni. Masalahnya satu je lah, cili padi tak jumpa. Tadi saya tanya dengan dia punya cashier kat kedai ni. Dia kata Coop buka. Kalau di Oslo, Coop ada menjual cili padi. So di Stavanger ni macam mana pula? Marilah kita tengok.